Kita tengok video ni sikit ya. Baru ni ada satu isu yang agak besar juga sebenarnya. Yang mungkin tidak disedari orang sebab bertembung dengan isu ataupun kempen PRN Negeri Sembilan. Jadi baru gila dalam 4-5 hari lepas ada pertembungan di antara dua orang kata puak pemikir liberal lah. Okey, kita dengar dulu video ni. Kalau suka sama suka, janganlah kata rogol. Kes macam ni sebenarnya banyak berlaku. Ia tak adil bagi pesalah lelaki. Sekali dihukum, penjara bertahun lamanya, ni siap kena sebat lagi. Hancur hidup orang tu selama-lamanya. Ya. Jadi sebagai wakil rakyat wanita, Dia banyak kes yang seperti bang ni, dia kata banyak kes yang berlaku kan. Kalau suka sama suka tu, janganlah cakap rogol kan. Dia kata gitu. Banyak kes yang telah memangsakan lelaki sehingga menghilangkan masa depan dia, masuk penjara mungkin 10 tahun, mungkin 7-8 tahun yang disisiakan hidupnya itu, dan akhirnya disebab juga. Dan rekodnya apa sure lah dah jadi rekod jenayah kan. Jadi perempuan tu terlepas je. Sedangkan pada asalnya ialah boleh katakan kes zina lah. Jadi selepas daripada kenyataan Sherlyn itu, yang berhormat Sherlyn tu dalam TikTok dia tu, maka keluarlah satu kenyataan daripada Women Aid Organization yang telah membantah ataupun telah counter balik kenyataan YB Sherlyn tu kerana menganggap sebagai kenyataan yang melindungi pesalah rogol. Jadi bagi mereka apa yang berlaku tetap rogol. Maksudnya perlu dilindungi ialah wanita. So benda ni agak teruklah kan. Maksudnya teruklah kerana apabila aduan wanita tu terus diterima, dia akan jadi masalah. Kan? Jadi akan masalah dan menyebabkan beberapa isu lain yang timbul. Kerana diskriminasi lah. Maksudnya kita berat sebelah kepada wanita. Apabila wanita report, kira macam betul je selalu. Jadi itu aja jadi masalahnya. Apa yang saya cuba tarik daripada kisah ini ataupun pertembungan ini, ia adalah ada kait rapat dengan berkenaan dengan hudud. Okey. Jadi bila saya baca tu, tengok semua ni TikTok YB Sherlyn ni, jadi saya tersenyum seorang-seorang lah. Kata saya teringat pada beberapa kisah yang lalu yang sangat berkait rapat lah dengan apa yang telah berlaku ni. Jadi asas kepada, kita cakap asas dulu, asas pada undang-undang syariah Islam ni, kalau mengikut tok-tok guru, ulama-ulama, saya hanya menyebutkan balik apa yang ulama kata, bukan saya yang menafsirkannya, tak ada lah, bukan bidang saya, tapi saya menyebutkan balik. Asas pada perundangan Islam ialah lebih baik melepaskan orang yang bersalah daripada hukuman daripada mengenakan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Itu konsep dia. Maknanya konsep dia ialah, kalau boleh, kalau kau ada masa untuk bertaubat, kau bertaubatlah. Tak perlu nak mengisytiharkan diri dengan perbuatan dosa tu, just keep it for yourself. Jangan dedahkan. Jadi tidak perlu pada hukuman. Bertaubat pada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala membuka pintu taubat seluas-luasnya. Kecuali dosa syirik lah. Yang semua kita tahulah itu kan. Jadi bertaubat itu Allah lebih sukai daripada menghukum manusia ni. Tapi macam mana pun undang-undang tetap kena ada untuk mengawal manusia. Sebagai kawalan kepada manusia, mesti kita ada satu set undang-undang yang menyatakan bahawa kamu tak boleh buat ni, tak boleh buat ni, tak boleh buat ni. Tapi ihsan daripada Allah Ta'ala itu, rahmat daripada Allah Ta'ala itu mengampunkan manusia itu lebih disukai. Banyaklah hadis-hadis yang menyatakan kalau manusia berdoa, Allah Ta'ala malu kalau tidak mengabulkan dia. Macam-macam lah ceritanya. Dalam satu lagi konsep dalam Islam yang dinyatakan oleh ulama ialah kita ada dua mahkamah. Mahkamah dunia dan akhirat. Dan dunia ni, sebagaimana yang kita tahu, baru sangat singkat dan bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat kita, laluan kita sebagai seorang musafir, lalu di dunia singgah sekejap je dan kita akan tinggal abadi di akhirat. Apabila terlepasnya hukuman dunia, dia akan
diadili di mahkamah akhirat, yang mana tidak akan boleh terlepas siapa-siapa sekalipun, kerana mata, tangan, kaki semua dah bercakap dah, menjadi saksi bagi Allah Ta'ala dan menyerang balik kepada pelaku dosa tu sendiri. Tubuh badan dia sendiri yang akan memberikan kesaksian kepada Allah Ta'ala. Maksudnya tak boleh nak lepas. Jadi benda ni dia sangat sensitif lah, kerana ada setengah orang tu dia nak juga hukuman tu dijalankan di dunia ni. Dia nak tengok juga pelaku tu ataupun pesalah tu dikenakan hukuman. Dia nak tengok juga kesengsaraan yang dia rasa itu dikenakan juga kepada pesalah. Itu konsep orang berfikir sekarang ni lah, orang yang tidak memahami secara Islam lah. Walaupun begitu, ia memerlukan kesabaran lah. Saya tak menafikan benda tu bukan mudah kata nak tu, tapi cuma nak beritahu konsep dalam Islam, kata menyuruh kita ke arah tu. Jadi dia bila dikenakan hukuman di atas dunia ni, sebenarnya sikit saja kan, dia akan terlepas di akhirat kalau hudud dikenakan pada dia di dunia ni. Itu janji Allah Ta'ala. Dan kalau dikenakan juga, kalau tidak dikenakan di dunia ni, dia tidak akan terlepas di akhirat itu. Itu apa yang telah kita tahulah. Jadi saya nak bawa satu kisah. Ada beberapa kisah, dua kisah sebenarnya. Kisah yang pertama ialah ini peristiwa yang betul-betul terjadi. Kisahnya apabila Presiden PAS, ni kalau tak silap saya dalam penggulungan Muktamar PAS Pusat 57, rasa 2011, kalau tak silap saya lah, kita kena cek balik lah tu. Tapi tahun 2011 insyaAllah tu, dia ada menyatakan bahawa video dalam apa-apa bentuk sekalipun tidak boleh dijadikan bukti untuk menjatuhkan hukuman hudud kepada pesalah laku rogu. Jadi oleh kerana Presiden PAS dengan ilmu dia mengatakan begitu, orang pun marah. Kerana apa yang dikatakan oleh Tuan Guru Presiden PAS ni, dia bukan benda hidup. Sedangkan Nabi menyatakan bahawa mesti ada 8 pasang mata. Orang yang adil, maksudnya melihat sendiri celak dimasukkan dalam bekas celak. Itu mana tu dia, majas dia tu lah. Mana umpamaan dia tu. Jadi mudah je. Kita tengok AI zaman sekarang ni macam mana kan. Apa yang telah dinyatakan oleh Rasulullah 1400 tahun dulu, bahawa keperluan untuk mendapatkan bukti itu secara manual lah, orang katakan manual, melalui mata semua tu, melalui saksi yang adil semua tu, akhirnya terbukti sekarang ni. Kita lihat di zaman kita bagaimana betapa banyaknya teknologi AI tu telah menipu manusia. Dan ramai mana dah manusia terpedaya dengan benda-benda tu kan. Sekarang dah boleh buat filem AI yang orang tengok, macam kata real betul lah kan. Banyak sangat benda tu dah jadi. Jadi kalau kita mengambil video tu sebagai bukti untuk menghukum hudud, makna kira secara menggantikan apa-apa yang telah dinyatakan oleh Rasulullah, makna salah lah kan. Sebab benda tu tak boleh buat kan. Jadi sekarang ni bukan tak boleh ambil sebagai bukti, tapi boleh diambil sebagai bukti, tapi untuk hukuman yang bukan hudud. Jadi akan dikurangkan hukuman sebagaimana yang telah hakim-hakim semua maklum lah, maksudnya macam mana takzir tu dilakukan semua tu. Jadi betul lah apa yang dikatakan oleh Presiden PAS itu, kerana beliau mengikut kitab-kitab dan hadis-hadis berkenaan hukum ni. Itu maksudnya menunjukkan keilmuan dia, pahaman dia tu. Jadi tak boleh. Orang pun marah. Sehingga kan dia ada buat satu karikatur untuk menyindir Presiden PAS berkenaan dengan kegagalan pihak PAS lah, dia tunjuk orang pakai serban tu kan. Tengok pakai serban tu, mengenakan hukuman terhadap perogoh pada perempuan tadi. Tetapi apabila datang kepada balai polis segera mengambil keterangan itu sebagai satu bukti. Maksudnya boleh dibuatkan bukti untuk menangkap perogoh itu. Okey. Kefahaman dia tu salah. Kerana apa yang dinyatakan
dalam perundangan Islam, hudud dia ketat. Sangat ketat untuk dijatuhkan. Apabila tidak boleh dikenakan hukuman hudud, dia akan jatuh kepada ta'zir. Di situ orang tak boleh nak faham. Kepahaman orang gagal dihadam di situ berkenaan dengan penggantian kepada hudud, iaitu ta'zir. Jadi ta'zir ni akan mengambil alih hudud dengan kepandaian hakim memutuskan berapa hukumannya, asalkan hukumannya tidak boleh sama ataupun lebih daripada hudud. Macam contohnya kalau sebat 100 rotan, dia boleh buat 90 aja ke 70 ke, mana lebih pada tu berdasarkan kepada kepandaian dia dan ilmu dia untuk menjatuhkan hukuman. Kayak gitu. Jadi dia tidak terus dihilangkan gitu kan. Sekarang ni macam kita tengok sekarang ni, ada cadangan daripada Anthony Loke. Okey, saya tak pasti benda ni sudah berjalan lama ke tidak, tapi sekarang ni RUU 333. Mereka cuba memasukkan pampasan kepada keluarga. Kalau kita ikut pada Islam, ia dipanggil sebagai diat. Diat ni daripada hukuman qisas. Kalau hukuman qisas tu bunuh balah, mata dengan mata, telinga dengan telinga, semua tu kan. Tapi ada pelepasan dia, iaitu bayar duit. Dan kalau macam kes-kes langgar ni kan, mungkin dikategorikan sebagai bunuh bukan dengan niat, tanpa niat, semua tu. Jadi dia ada satu untuk pelepasan itu membayar duit, pampasan kepada keluarga. Okey, benda ni dipanggil sebagai blood money lah. Kalau di Qatar ni dipanggil blood money. Dan di Qatar ni, ya Allah, orang bukan Islam puji sangat benda ni, kerana pampasan dia besar, ratus ribu. Saya terjadi di tempat saya ni, yang ada kematian tu semua tu, aksiden tu. Mereka maksudnya dia kata, baguslah macam ni. Dia kata sebab apa? Keluarga mangsa dapat. Kerana keluarga mangsa tu kemungkinan yang melanggar tu ialah ketua keluarga dia, punca pencarian dia. Kan? Jadi dah hilang punca pencarian dia untuk anak-anak dia, untuk isteri dia semua tu. Jadi apa yang dia dapat? Pampasan daripada si pelaku itu, pesalah itu. Tidak sebagaimana sekarang ni, denda dikenakan dan dibawa masuk ke dalam kantong kerajaan. Jadi apa yang mangsa dapat? Apa yang mangsa dapat? Tak dapat kan? Okey, jadi diat itu adalah boleh kita tengok sebagai benda yang sangat bermakna lah untuk keluarga mangsa kan. Dan macam saya kata tadi telah dipuji dalam sistem yang ada di Qatar sekarang ni. Jadi itu benda yang saya nak bagi tahu berkenaan dengan pemikiran yang Muhammad Shelling tu tadi. Kerana dia gagal untuk mengaitkan benda tu dalam Islam. Dia gagal kerana yalah kita tak nafikan kerana YB ni mungkinlah kita tengok agak liberal. Pemikirannya agak liberal, dia menganggap macam kata agama ni hampir sama. Dan kita boleh tengok banyak video-video dia yang pergi ke kuil, sedangkan kita tak boleh. Kalau nak pergi ke kuil ke apa sebab dengan melakukan ritual dia tu, tak boleh. Kita boleh tengoklah kuil tu, maksudnya nak kita tengok ziarah tu, ada tak kira lah apa-apa kepentingan tu, tak apa. Tapi apabila masuk kepada ritual, worshipping, ataupun akidah semua tu, kita tak boleh lah nak masuk campur. Tapi jadi Shelling ni nampak kat arah gitulah. Tapi macam mana pun, benda tu ada dalam fikiran dia. Okey, saya bawa satu lagi kisah. Kisah berkenaan dengan kawan saya. Terjadi betul-betul pada kawan saya. Kawan saya ni, dia seorang yang baik. Memang dia baik. Tidak ada baik yang tersembunyi lah. Mana kejahat tersembunyi, tak. Dia memang baik. Luar dalam. InsyaAllah. Sebab memang telah dibuktikan. Dia memang orang baik. Anak tu imam. Satu hari, dia telah ditangkap oleh polis kerana pertuduhan cabul. Sexual harassment ni kan. Inilah melakukan pencabulan lah kepada seorang wanita. Apa yang agak malang dia tu, laporan itu diterima dan dia terus ditahan reman untuk siasatan. Ni kerana aduan daripada perempuan. Jadi macamnya terus percayalah, terus percaya. Okey, tak apalah. Itu whatever polis punya ni lah, justification lah untuk buat tu. Apabila dia masuk dalam lock-up reman tu, dia pun sebab dia orang semayang, dia minta lah sejadah daripada pegawai ataupun orang yang jaga penjara tu lah. Kaki tangan penjara tu lah.
tahu kaki tangan penjaga tu kata, tak payah nak menyamar dah. Dia kata, tak payah nak tunjuk baik lah, nak solat-solat tu. Sampai macam tu. Sebab apa? Kepercayaan bahawa pencabulan itu telah berlaku dan dilakukan oleh dia. Dia kata sedih hati dia lah, memang sedih hati. Akhirnya, apa dia disiasat. Alhamdulillah, Allah Ta'ala telah memberikan pelepasan pada dia. Jadi dia terselamat. Tak ada kaitan. Tak ada apa yang boleh dikaitkan dengan dia berkenaan dengan pencabulan itu terhadap perempuan tu. Jadi cerita yang di belakang tu pula, rupanya perempuan tu dia keluarga perempuan tu minta papasan daripada kawan saya tu. Supaya ditutup mulut. Kes ni tak akan dibawa, dia kata. Gitu. Jadi, apa yang berlaku di sini ialah, rupanya ada sindiket. Ada sindiket yang meminta duit. Oleh kerana tidak kuat. Tapi saya tak tahu apa yang berlaku pada perempuan tu, sama ada report palsu ke apa sebab, tapi tidak ada tangkapan lah yang saya ingat tu, tak ada. Tapi apabila bercakap pula dengan orang lain, orang lain pun dah pernah kena dengan perempuan tu rupanya. Jadi macam apa yang Muhammad Syed ni kata tu kan, sangat betul lah. Maksudnya, dah kalau kau suka sama suka, kenapa buat kes rogo pula kan? Kesian lah kawan tu. Saya dan YB Shelin satu pendapat yang mengatakan bahawa kita tak setuju sama ada zina tu menggantikan rogo ke apa whatever lah, buat benda-benda tu memang tak betul. Tapi cumanya lepas kamu buat benda yang tak betul tu, kamu buat satu lagi benda yang tak betul. Macam contohnya berzina. Lepas berzina tu mula-mula minum arak. Lepas minum arak berzina. Lepas berzina mengandung. Lepas mengandung bunuh pula anak. Kan banyak betul-betul tu kan. Jadi kamu settle sama settle lah kan? Settle benda tu supaya Allah Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan kita kan. Jadi tak perlu nak buat benda kezaliman gitu pula. Satu lagi kisah, kalau daripada sahabat, kisahnya Saidina Ali, ketika mana ada aduan daripada seorang wanita terhadap seorang lelaki. Seorang lelaki di zaman tu, di mana dia mengatakan dia ketika tu khalifah sama ada Uthman ataupun Umar. Jadi tapi kes ni melibatkan Saidina Ali. Jadi perempuan tu mengatakan lelaki tu telah merogoh dia. Gitulah. Berkenaan dengan ni lah, dan dia menunjukkan kesan mani sperm tu di pakaian dia. Oleh kerana dulu memang kita ada DNA, mana ada DNA dulu kan, so nak check semua, walaupun begitu, walaupun DNA ni bukanlah pemutus kepada bukti tu lah, tapi maksudnya kurang-kurang adalah benda gambar orang tu kan, DNA tak ada apa sebab. Jadi akhirnya hendak dia jatuhkan hukuman kepada lelaki tu, tapi Saidina Ali kata nanti dulu. Biar dia tengok dulu. Biar dia tengok, dia ambil air panas, dia jiruh atas kesan yang dikatakan mani tu, tiba-tiba jadi putih. Rupanya putih telur. Putih telur. Jadi putih telur yang mana akhirnya perempuan tu mengaku bahawa dia sengaja buat benda tu untuk belakang lelaki ni. Jadi lelaki tidak terlepas daripada kejahatan wanita sebenarnya kan. Walaupun kata wanita tak pernah salah apa semua ni. Cumanya apa yang agak menarik ni ialah bila saya melihat ada kesedaran daripada YB Shelin itu sendiri, saya memandang positif lah bahawa dia melihat sesuatu yang tidak adil itu dan dia menyatakan. Cumanya macam kata saya tadi, dia tidak menyatakan melalui jalan Islam secara detail ataupun secara kaitannya dengan keadilan Islam tu. Dia tidak mampulah nak buat benda tu, nak berkata benda tu. Tapi bagaimana sekalipun benda yang dinyatakan itu adalah sangat baik. Okey, jadi menjadi pelindung kepada orang-orang yang mungkin menjadi masa depan. Jadi pihak-pihak yang berkenaan pun tidak sepatutnya menerima terus aduan perempuan itu, wanita itu sebagai aduan yang betul, siasat. Maknanya siasat dan tak boleh bias lah kan, sebab mungkin ada di sana masa-masa yang jadi fitnah kerana kejahatan wanita juga. Kita tak tahu benda tu kan macam mana berlaku. Jadi semoga yang Muhammad Shelin Abdul Rashid ni MP Bukit Bendera Pulau Pinang daripada DAP mendapatlah gambaran jelas berkenaan Islam, kehendak Islam,
bagaimana syariat Islam ni membela semua pihak sebenarnya kan, semua pihak sebenarnya. Tidak ada yang tidak adil sebenarnya, tapi kita yang menganggap tidak adil kerana kedangkalan kita dan kita melihat dari perspektif kita, bukan kita melihat daripada kehendak Allah Ta'ala. Jadi itu kita melihat tidak adil tu kan. Dan saya menyokonglah Wabi Shelling dalam isu ni, iaitu mempertahankan lelaki daripada teranaya oleh perbuatan wanita-wanita yang jahat. Wanita pun ramai yang jahat. Okey, jangan kecam saya. Okey, insyaAllah kita jumpa pula. Kita tak mau nak cakap pasal PRN ni. Tak ada apa, tak semangat pun PRN ni. Okey, Assalamualaikum.